Okay, assalamualaikum semua. Hari ini saya nak masak simple je. Ikan bilis goreng dengan bawang. Bahan-bahan dia simple je. Bahan-bahan dia kita ada ikan bilis. Yang ni saya dah basuh dah. Yang ni bawang besar, bawang putih, lada kering. Saya tak ada lada besar. Yang ni saja yang saya hiris-hiris. Nanti kita akan tumis. Lepas tu kita ada air sikit. Kita nak masukkan air sikit. Okay. Minyak pun nampaknya dah panas dah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sebanyak sikit bawang. Tak apalah. Manis. Rasa dia lebih sedap sikit. Okay. Kita tumis tu bawang besar dengan bawang putih ni ya. Dia dah garing sikit, dah naik bau. Jadi kita masukkan ikan bilis. Saya nak masak ikan bilis ni saya maksud yang simple lah. Ini yang senang, yang simple. Saya rasa lapar kan, boleh makan dengan nasi panas-panas tengah hari tu. Makan pun sekejap boleh nambah 2 pinggan nasi lagi. Okay. Kita gorengkan dia sekejap. Dia bagi dia hangat sangat, dia bagi dia garing-garing sikit. Rasa dia warna dia dah nampak macam kuning dah layu sikit tu, boleh saya masukkan ikan bilis yang telah saya basuh tadi. Okay. Saya masukkan sedikit air. Kuali kecil. Jadi dia tertumpah sikit air dekat api. Bismillah. Okay. Kita akan masukkan garam halus sedikit. Kita perlahankan api. Kena api terlampau besar tadi. Macam saya suka yang kuah lebih sikit. Okay. Bolehlah cuba masa tengah lapar sangat-sangat tapi nak masak simple. Dia yang tak makan masa lama sangat, bolehlah cuba ikan bilis goreng dengan bawang, lada ni. Memang macam saya sedap lah. Boleh siap menambah bertambah makan nasi 2 pinggan lagi. Saya nak rasa dia secukup rasa ni. Saya nak tambah air sikit sebab saya suka makan kuah banyak. Ataupun dia cita rasa masing-masing. Kalau tak nak guna air banyak, sikit je, nak kuahkan dia sikit. Saya suka kuah dia banyak sikit sebab anak-anak saya suka makan yang berkuah. Biarkan dia tu sekejap. Sikit. Ni pun dah masak dah. Kalau ikut saya lah, sekejap je. Sebab ikan bilis pun ini yang dia tak kasar yang lembut ni, halus-halus, sekejap je masak. Dia pun dah menggelegak ni, jadi kita dah boleh masak dah. Kita boleh tuang ke dalam mangkuk. boleh makan dengan nasi panas-panas. Okay, kita punya ikan bilis goreng simple, tumis
bawang dah siap. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum. Terima kasih sudi menonton saluran YouTube saya. Jika berminat, bolehlah langgan, like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum semua.